Apa kau ingat nak buat wiring ni? Ingat senang ke? Ada pengalaman sikit, terus buat company sendiri. Gila. Okay guys, aku ada satu pengalaman dulu. Aku di-assign untuk buat ceiling cluster dan juga wiring. Tahu? Tapi wiring aku dah bagi harga apa semua, tiba-tiba dia tolak, dia bagi orang lain. Aku hanya buatlah ceiling. Dan di mana ada satu kekacauan, aku punya ceiling dah cantik, dah siap. Ini ikut pengalaman aku lah. Dah siap apa semua, tiba-tiba wiring problem. Diorang pasang lampu apa semua problem. Sekali cek, dia cakap kita punya paku tertebuk kat dia punya wayar lah apa semua. Kita cek tak ada apa pun sebenarnya. So bila aku tanya, rupanya dia panggil warga asing untuk buat wiring yang tak ada kelayakan apa. Sedangkan aku punya yang buat wiring ni competent person, PW3. Hampir ke PW4. Last kau tahu tak apa jadi? Last buat rewiring semula, cari apa problem. Dia ikut berdasarkan pengalaman dia, apa warga asing tu buat kerja. So jadi masalah, dah double Moga cost. bermanfaat.